cleansing soothing gel ni korang, dia ada peptide collagen yang mana bila kita pakai, muka jadi akan firm. Dia akan bantu meningkatkan keanjalan kulit. Dia ada ceramide. Ceramide ni dia akan bantu kuatkan kita punya skin barrier. Yang mana skin barrier dah jahanam, kulit dah rosak, okay, dah ada jeragat tebal, all boleh pakai kita punya set barrier ni. Dia akan bantu kuatkan dan lembapkan kita punya skin barrier. Yang ini kalau anak, you boleh bagi cleanser boleh pakai. Sebab ni dia bagus untuk soothingkan muka. Yang mana muka jeragat, wahid-lehid, tolong pakai. Saya punya muka pun dulu teruk tau. Muka saya pun dulu teruk gila. Okay. Okay, so bila saya pakai ni bila saya pakai, bermakna benda tu betul-betul bagus. Sebab saya takkan jual kalau saya tak pakai. Kita pump cleanser ni. Cleanser ni jangan banyak. Okay, cukup macam ni. So, basuh muka tau. Yang ni korang bila basuh muka, korang akan rasa sampai ke dalam kulit tu dia terasa sejuk. Kenapa? Sebab dia akan soothingkan kita punya skin. Bila skin you problem, skin you ada masalah barrier, skin you rasa sunburn ataupun merah ataupun rasa terbakar, you pakai ni dia akan rasa soothing. Dia akan coolingkan kita punya skin. So bila muka you tengah problem, you ambil masa, you ambil skincare ni, dia akan bantu kuatkan skin barrier. Skin barrier ni kalau lemah, kalau skin barrier kita lemah, kita pakailah apa pun dia tak jadi. Sebab skin barrier dalam kita tak kuat. Okay? So bila you pakai balik skin barrier ni, dia akan repair. Tapi cakap terus terang, mula-mula you akan nampak kenapa? Nampak kusam. Tak apa dek, kusam sementara, tapi dalam dia sihat. So lepas lama-lama you pakai, lepas kurang 2-3 minggu, you akan nampak skin you akan jadi makin fresh. Skin you akan makin cantik, akan jadi makin glowing. Okay? Sebab tu you bila ambil ni, you akan nampak perbezaan. You akan rasa kulit you lebih sihat. Okay? Bila you makin tua, kulit you akan jadi makin rosak. Sebab tu you nampak orang tua, kenapa ada jeragat? Kenapa orang tua, okay, muka dia berjeragat? Sebab, okay, kadang-kadang kan bila dah kulit kering. Bila kulit kering, tak pakai, sekejap. Kita minum pula. Bila kulit kering, tak pakai towel je. Okay? Okay, nampak? You bila you cuci muka, muka you akan nampak fresh. Okay? Nampak? Muka you akan nampak kuat sayang. Okay? Dia akan bantu. Yes. You ambil beberapa titik. Lepas cuci muka. Okay? And then you ambil jelly collagen. Masa you nak pakai tu baru you campurkan terus. Okay? Sebenarnya kena pakai satu. Tapi Mak nak cepat masuk ke pakai sekali dua. Okay? Nampak? You fokus kepada bahagian mata. Okay? Fokus kepada bahagian mata. You nak nampak muka you firm. You make sure you pakai tu tolak ke atas. Apa-apa pun. See? Nampak tak? Nampak tak? Dia plumping. Nampak tak? Muka ni ternaik sebelah. Nampak? Nampak? Dia plumping You terus nampak. Okay? Kita sebelah sini pula. Kita pakai sebelah sini pula. Nampak? Tadi sebelah now nampak dua-dua nampak plumping Yes. Dua-dua nampak plumping. Okay, nampak kan? Dia nampak plumping, dia nampak seger.